tengok setan aku kan? Kau sedarlah sikit. Tempat kau tu dekat mana? Kau ni betul-betul lelaki tak guna. Ayat tu betul. Yang salahnya, lelaki-lelaki yang berselindung di sebalik ayat tu. Lelaki selalu kata, kalau kaum lelaki tak ada, siapa nak lindung kaum hawa? Tapi, kalau lelaki tak ada, perlu ke perempuan dilindungi? Hidup aku tak selalu mewah macam ni. Tak lama dulu, aku pernah ada dekat bawah tu. Apa je kau anjing? Tak adalah berangan tu. Dekat dalam tu berlambak lagi baju yang tak cuci. Pergi cuci cepat. Nak balik? Buat sekarang. Berangan je. Weh, Nilam. Kau buat apa tu? Cepatlah masuk. Baju banyak lagi tau. Masih masuk rosak kau pun rosak Cepatlah masuk, aku nak balik lah. Ni je ni. Aku ada satu benda je yang tak puas hati dengan orang kaya ni. Diorang boleh beli masa
Tengah bulan gaji belum masuk. Dia mau. Dengan udang yang awak ambil tu. Makan tak bayar, tak berkat tau. Eleh. Kak ni pun kerja hari ni RM10, esok RM12. Dia lipat saya lipat dia balik. Terima kasih pakcik. Pakcik Oh, aku lupa nak bagi tahu. Dalam perjalanan aku dari B40 ke T20, korang akan jumpa beberapa orang lelaki. Nanti korang akan jumpa lagi pakcik ni. Tapi buat masa sekarang, ini bukan cerita dia. Sekarang, cerita ni pasal aku dengan Mamat ni. Nama dia... well, korang boleh teka kot nama dia apa. Ha? Cik. Encik okey ke? Ada injek ke apa ke? Cakap. Dang aku. Cik, tengok apa Cik dah buat ni. Habis betul dah makanan saya. Pakai kereta mahal. Takkan tak ada sensor kot. Tapi ni jalan saya, jalan besar. Awak yang main melintas. Bukan salah saya. Kereta dengan orang jalan kaki, siapa yang kena mengalah? Siapa yang lagi besar, siapa lagi bahaya? Cakap sekarang. Okey. Cik. Sabar, cik. Kita berbincang dulu, okey? Tak ada bincang-bincang. Awak memang salah. Awak ingat awak kaya, awak boleh belinjak orang saya yang struggle dengan kehidupan ni ke? Awak tahu tak? Saya ni hari-hari fikir macam mana saya nak teruskan kehidupan. Awak suka-suka je ambil nyawa saya. Okey. Macam ni. Cik sabar, calm down. Saya tak sengaja. Lagipun. Okey, tak apa. Kita lupakan je. Saya kenalkan diri saya. Nama saya... Syahid. Saya akan ingat nama tu sampai bila-bila. Ni, buka awak ni. Saya dah capture. Saya masuk dalam otak saya akan ingat Dah salah tu segala je lah. Sibuk nak kenalkan diri, nak tunjuk baik dah tu. Ada juga manusia macam ni. Habis udang ni siapa nak makan? Takkan aku nak bagi oyen. Aku haraplah kucing datang makan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Aku baca dengan doa. Kucing-kucing, jemput rezeki anda. Minta maaf, bang. Berasaknya. Makanan tu. Aku tengah panas ni, tengah panas. Mamat kaya yang buat kita mewah tu, sikit je lagi nak langgar aku. Cinderella sangat kau ni. Bercinta dengan orang kaya. Orang kaya tu nak langgar aku tau. Kalau orang miskin langgar aku, tak ada pula kau nak cakap macam Cinderella. Itu bukan Cinderella. Itu Sisterella. Sebenarnya, ada sebab kenapa aku ada isu dengan orang kaya. Bila aku dah besar sikit, baru aku faham kerja mama. Orang kaya ni memang boleh beli segalanya, termasuk maruah orang.
Weh. Nak skip boleh? Pergilah beli. Ke kau takut jadi scene Cinderella lagi? Kau ni kan. Dengan aku pun nak kedekut. Untuk kau lah ni. Kita share, okey? Ya ke? Nak aku suap? Tak payahlah. Makan sendiri je. Sedapnya. Nilam! Apa? Kau cakap apa? Apa? Kau cakap apa tadi? Tak ada apa. Fine. Kau pergi ambil baju dekat hotel depan tu. Detail semua ada dekat kaunter. Asal dia tak hantar sendiri je? Hello, customer tu Datin. Takkan Datin nak pergi dekat sini? Please. Puan, tapi kalau macam tu, kenapa dia pilih nak basuh baju dekat sini? Kan. Masalahnya duit dia ke duit kau? Kau ni banyak mulut kan? Aku cubek yang. Makan apa lagi cepat sikit. Sekejap lah. Aku gak luar. Hai. Uyo, besarnya. Cantik gila Bang, tanya boleh? Business lunch dekat mana? Oh, sana Okay, thanks. Cik. Nak ke mana ni? Saya nak naik atas, pergi business lounge. Saya datang nak ambil baju customer bos saya. Ada access card? Tak ada. Bos saya yang sudah datang. Kalau tak ada access card, tak boleh masuk. Hei, awak ingat saya tipu ke? Saya datang sebab bos saya yang suruh datang sini ambil baju customer dia. Kalau awak tak bagi saya masuk, macam mana saya kena ambil baju customer bos saya? Apa saya kena ngejawab dengan bos saya? Tempat ni for club members only. Nak tak nak, awak kena ada access card baru boleh masuk. And one more thing, nanti dah dapat access card, ubah sikit pakaian tu. Pakai heel ke, suit ke, anything lah kat tempat macam ni. Apa kau cakap? Kau ni memang nak melampau ni. Dia datang dengan saya. Awak? Bro, kau dengan aku tak ada beza pun. Bezanya kau kerja dekat hotel mewah, ada aircon, pakai baju cantik. Tapi hakikatnya kau dengan aku tak ada beza bro. Kita ni kuli je. Kau kalau tak kerja sini, aku rasa pakaian kau ni mungkin lagi buruk daripada aku. Kau jangan layan orang pandang pada luaran je sebab kau tak tahu apa nasib seorang tu. And jangan sampai aku jumpa kau dekat warung yang aku suruh makan tu. Kalau aku jumpa kau, memang siap kau ni. Muka kau ni aku ingat tau sampai bila. Boyo pula. Sana. Hah. Puan customer you? Ha. I think you mesti tak tahu macam mana cara nak cuci material macam ni. Kain ni Polyester Mulberry. Ni kain premium ni. Susah nak dapat. Cuma ada beberapa local designer je yang guna material macam ni. Kalau tengok pada star bidding ni mesti Riza Muhammad. Kan? How did you know? Oh, saya memang minat fashion ni. Memang follow. No, what I meant was, macam mana orang macam you tahu pasal ni? Saya minta dia dulu. Saya akan make sure baju ni akan dicuci dengan baik. Awak. Awak. Jad, nanti dulu. Ya, awak sabar dulu awak. Saya dah tolong awak, takkan pergi macam tu je. Terima kasih, tak ada apa, tak ada. At least bagi saya peluang. Nama awak siapa? Kenalkan diri. Okey.
Terima kasih sebab dah tolong saya tadi dan saya pun dah maafkan awak sebab awak hampir ambil nyawa saya tadi. So settle, kan? Belum settle lagi. Belum settle lagi. Belum settle lagi. Nanti dulu. Apa lagi? Okey, sekarang ni saya tahu awak belum makan lagi kan? Awak lapar kan? Jangan tanya saya. Macam mana saya tahu? Sebab saya lah punca makanan awak jatuh. Sekarang ni, saya mengharapkan sangat awak ikut saya belanja awak makan. Lepas tu kita kasi settle. Kosong-kosong. Tak payah. Terima kasih je. Tak boleh. Tolonglah. Saya merayu dengan awak. Saya nak tebus kesalahan saya. And percayalah, saya tak macam orang-orang lain. Dan saya juga tak sama macam orang dekat hotel ni. Percaya pada saya. Bagi saya peluang. Okay, please. Ada saya kisah. Saya kisah? Awak kejap awak. Janganlah buat saya macam ni awak. Kalau tak, saya tak boleh tidur lena tau. Apa masalahnya? Tidur je lah. Awak tak faham. Saya tak boleh tidur macam tu je. Saya kena tebus salah saya. Baru hidup saya tenang. Please. Salah saya tahu. Maafkan saya. Okey. Kalau macam tu, malam ni ambil saya lepas habis kerja. Kat lobi tu. Betul ke ni? Betul ke? Ya. Saya tak percaya lah. Betul ke ni? Thank you. Hello? Okey. Aku ambil kereta sekarang. Hi. Hi. How are you? I'm good. How are you? All good. Thank you. Driver. Hai, saya Azam, driver Syahid. Ni kita hantar Syasha dulu. Oh, mak kau keluar. Terkejut lah weh. Keluar? Keluar dengan siapa? Pergi dating Ish, mana ada. Mana ada pun Non. Baik kau pergi tahu aku. Siapa yang dah buat kau angau macam ni? Kau dah kena bomoh Dengan siapa? Ni bukan bomoh. Ni nama dia Natural. Natural kan Non. Yelah cepatlah siapa? Ada orang ajak aku. Serius ah? Okey, kau dah fikir ke? Kau nak pakai apa? Kau nak dress up macam mana? Biasa je kot. Aku mana ada baju cantik. No. Sebenarnya kan, kau ada je baju cantik. Yeah.
Nak balik dah ke? Nak enjoy lebih. Okey. Lagi lambat pun tak apa. Oh my god. You okay? Okay. Okay. Oh. You okay? Okay. Okay. I'm here. Okay. Okay. Aduh, malunya aku. Aqua panna or sparkling water? Dia tanya awak nak minum air kosong ke atau air bergas? Oh. Lah, cakaplah air kosong. Bolehlah, air kosong. Okay, get me 1 Aquapana and 2 glasses. Makan kejap lagi. Okay? Thank you. Lafarage. 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 Awak nak order apa tu? Ni. Yang mana? Oh. La. Awak pun tak tahu sebut Come on, hari-hari datang sini kot. Tu kalau tahu tu kening tu. Kenapa kening macam tu? Ni mesti tak tahu. Ke awak ejek saya? Tak. Saya tak ejek awak. Saya memang bila baca tu memang kening saya kerut. Sebab saya khusyuk. Bavete alla ella cialalotta. Awak mengaji ke? Tak. Memang menu dia tulis. Bavete alla ella cialalotta. Macam mengaji je bunyinya. Macam sama tapi bukan. Francis. Oh. Waiter. Excuse me, sir. Thank you. Awak. Betul ke apa yang awak order ni? Of course. Memang ini apa yang saya nak. Makan. Sorry. Sorry. I'm full. Kenyang dah.
Awak nak tahu tak tempat-tempat restoran mewah-mewah macam ni memang dia serve portion yang sikit. Yang paling utama adalah rasa, bukannya portion. Ileh. Awak tak kenyang kan sebenarnya? Okey. Kali ni saya pula yang recommend dekat awak tempat makan. Jom. Jom. Ni mesti the best burger yang awak pernah makan kan? Kan saya dah cakap. Tu tengok tu. RM3 je. Murah je. Tak macam kedai Perancis awak tu. Amboi, mengata saya nampak. Awak memang suka lepak sini Kalau juga. Kalau free je, saya akan datang sini. Awak suka datang sini sebab view dia tinggi. Tenang kan? Taklah juga. Cuma bila kat sini, saya rasa sama tinggi dengan orang-orang kaya yang selalu pergi hotel depan dobi saya tu. Tapi pelik. Dulu saya cuma tengok dari bawah aja. And selalu fikir apa diorang buat dekat atas tu. Tapi sekarang ni, saya boleh kenal pula dengan orang dari dunia tu. Oh ya? Siapa? Awak lah. Oh, ya. Saya. Awak pernah cuba fikir tak? Macam mana tak dia decide siapa lahir dekat atas and siapa lahir dekat bawah? Apa lebihnya diorang? Sedangkan kita semua pun tak nak hidup susah. Betul tak? Betul. Betul sangat tu. Awak nak tahu tak? Siapa nama owner club hotel dekat dobi awak tu? Apa? Chester Diguera. Millionaire tapi self-made millionaire. Dia mula kerja masa umur dia 15 tahun. Dia jual sayuran, jual ikan, buah-buahan, macam-macam dia jual. Tapi yang cuma dia ada impian untuk teruskan hidup dia dan dia nekat untuk ubah hidup dia. Dan sampailah dia dapat apa yang dia ada sekarang ni. Tapi saya rasa kan mungkin Allah ni nak uji kita. Kadang-kadang kita dekat atas, kadang-kadang kita dekat bawah. Dia nak uji kita susah-susah dulu dalam hidup ni. Senang-senang kemudian. Tapi mungkin kalau saya dekat sana, saya akan lebih faham kot. And kurang judgemental sikit kot. Mungkin. Boleh tak? Awak bawa saya pergi sana. Pergi mana? Sana? Alamak. Alah, saya tertinggal sekat lah. Tadi nak bawa. Tak tahu pula awak nak pergi sana. Kalau tak, saya dah bawa awak pergi sana. Tapi diorang mesti kenal awak. Kenal. Kenal sangat apa pula tak kenal. Tapi tak apalah. Tak payahlah. Orang-orang sana semua puyuh. Malas saya lepak sana. Awak juga yang defend diorang tadi. Macam ni. Kita lepak sini je. Bukan tak nak lepak sana. Nak pergi sana leceh. Dress code semua macam Masya yang tadi cakap dekat awak tu. Leceh. Ni mesti scammer ni. Tak apa macam ni. Awak bagi saya phone awak. Biar saya sekolahkan scammer tu. Benda diorang ni. Hello. Ya tu. Tu tak larat ni. Nak terkeluar tekak ni. Hello? Nilam? Tak speaker. Nilam? Nilam ni Mama ni. Mama keluar sekejap je. Nanti Mama balik. Bila Mama balik? Pukul berapa? Nanti Mama balik, Mama kejut Nilam. Ya? Nilam tidur dulu dengan Teddy. Tak nak. Nilam nak Mama. Mama janji Mama balik. Mama janji.
Mama jangan pergi, Mama. Mama. Mama jangan pergi, Mama. Mama jangan pergi. Mama jangan pergi, Mama. 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 Awak okey ke? Kalau awak ada apa-apa awak nak share dengan saya okey je. Tak ada apa-apa. Saya okey. Kita lupakan cerita tu. Sekarang ni cerita dia, apa kata kalau saya bawa awak pergi sana? Pergi hotel tu? Yes. Tapi awak cakap kena ada dress code. Singgah Robi saya dulu. Okay. Bila aku masuk dalam tempat tu, aku rasa macam kat dunia lain. So there was a handbag. Masalah diorang pun bukan masalah sebenarnya. So, Oh, kau anjing. apa dia? Double okay. Faham. Macam mana? Awak okey? Tengah sesuaikan diri. It's okay. Lama-lama nanti awak akan terbiasa. Apa pun, welcome to my world. Excuse me. So macam mana? Awak okey? Okey? Awak happy ada dekat sini? Hoi! Woi! It's okay. Let me handle this. Is? Bos. Itu kawan aku. Janganlah usik dia. Kau pergi pegang dia punya tu. Kenapa? Mabuk. Ha? Perempuan mana ni? Ayam kampung. Oh, no. It's okay. Let me handle this. Kawan aku. Kau. Kereta aku siapa jaga? Apa dia cakap ni? Apa dia merepek ni? Mabuk. Kau mabuk. Jangan kacau perempuan. Okay? Follow me. Excuse me? Datin. Datin. Macam mana ni? It's okay. Jom. Huh? Excuse me.
Kejap. Nak fikir. Apa? Jom. Pegang. Awak buat apa ni? Apa? Kenapa tiba-tiba nak menari pula? Saya ni cuba selamatkan awak. Awak tak nampak dah Bella tengah tengok awak. Tak apa. Awak jangan risau. Okey, dia orang kaya, dia klasi. Dia takkan buat kecoh, dia takkan malukan kita. Termasuk awak. Tenang je, relax. Rasa macam Cinderella. Iya. Betul macam Cinderella. Sebab masa nampak orang kaya menari dengan orang paling kaya dalam dunia ni, Cinderella lah tu. Okey. Kalau macam tu, saya dah kena balik. Balik? Sebab apa nak balik? Sebab dah pukul 12. Oh, betul lah. Awak lagi untuk saya. Hari dengan Azum. Sorry ladies, sorry. Apa ni? Tak nak lah. Wah, jangan mangkuk Ayun. Salah. Kau ni kenapa? Kau dah cakap tadi, kau jangan kacau perempuan ni. Dia kawan aku. Wah. Kau backup Nina ni. Hey. Kau nak hidup merempat ke? Ha? Okay. Kalau you tak nak menari dengan I, you hug I. Tak nak lah. Kau ni kenapa lah? Awak. Okay. Spek saya. Ini spek aku. Syahid! Syahid, awak okey? Kau menyamar jadi aku. Oi. Mamat ni driver aku je lah. Awak bukan Syahid? Dia tipu apa lagi kat kau? Ha? Anak orang kaya. Yang kau pula bodoh percaya kan? Orang kaya pun tak inginlah perempuan macam kau. Kau sedarlah sikit tempat kau tu dekat mana. Ni mesti jenis makan harta orang kaya lah ni, kan? Ya. Kau tiga murah. Just.
tahu mana you kerja. I tahu mana nak cari you. So don't worry. You're not going anywhere. Awak ni betul-betul lelaki tak guna. You buat apa kat sini sebenarnya? Saya datang sebab nak balas dendam. Awak dengan saya ada musuh yang sama. Kalau awak nak tolong saya, baru saya maafkan awak. Kalau saya nak dia pandang saya kenalah masuk dalam dunia dia. Orang kampung pakailah baju designer macam mana. Tetap nampak kampung. Oh, yang ni saya tahu. Saya pernah nampak orang pakai. Yang ni, channel. I think kita kena buat something lah pasal your name ni. You bukan Ilham. You adalah